Driver rambut karat acah samseng tendang cermin kereta di Wangsa Maju. Seorang pemandu kereta Mazda menunjukkan aksi samseng selepas tidak berpuas hati dibunyikan hon oleh pemandu lain di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Menerusi rakaman kamera pemilik dashcam, sebuah kereta Mazda berwarna merah dilihat sedang memandu melawan arus sekitar jalan masuk ke kediaman Lekza residen. Apabila dibunyikan hon, pemandu Mazda terbabit bertindak mengejar kereta pemilik dashcam sebelum kedua-duanya berhenti di persimpangan lampu isyarat. Kemudian dua orang lelaki yang berambut pirang keluar dari kereta Mazda berkenaan dan memukul serta menendang kereta pemilik dashcam. Apabila menyedari kereta tersebut dilengkapi dengan kamera papan pemuka dashcam, mereka kemudiannya masuk semula ke dalam kereta dan membiarkan pemilik dashcam pergi dari situ.